Yang kata tengok tak ke mana pun. Sebab contoh apa satu negara yang betul-betul sosialis dekat dunia hari ni? Selalu orang kata North Korea, Russia dan sebagainya. Tapi taklah sosialis sangat kan. Mana China ada politburo dia, lepas tu ada circle dia, ada ni semua. Jadi nak kata terlalu sosialis tak sangat lah. Saya nampak macam tu. Satu lagi point of view yang menarik untuk kita tengok adalah kalau kita perasan negara yang ada hari ni dalam sudut ekonomi, contoh yang betul-betul pergi gila-gila jauh macam China, sebenarnya dia mula jadi pergi jauh bila dia tidak melabel diri dia kapitalis atau sosialis. Maknanya dia bila Xi Jinping dan orang sekitar dia tu, dia penuhkan dengan the most rational people yang ada, which is engineer kan. Mana kalau composition parlimen atau politburo lah kat sana, yang paling ramai majority of paling ramai engineer, bukan majority by exact saya tak ingat, tapi paling ramai engineer is China. Sebab dia very rational. Dan bila rational, dia akan tengok bila ada peluang dia buat, bila peluang dia buat, bila ni buat kan. Jadi dia bukan kita sosialis, kita akan pegang betul ni, kita kapitalis, kita akan pegang. No, bukan macam tu. Dan moving forward macam tu. Sebab kalau kita tahu Islam pun sebenarnya yang mengkritik sosialis dan kapitalis, Muhammad Qutub, Syed Qutub, Abdul apa semua, kebanyakan dia tak bawa kepada satu conclusion ini haram. Macam berbanding contoh macam ideologi Misraism haram, ideologi humanism, atheism haram, clear. Tapi bila kapitalism, sosialism, dia tidak pergi kepada haram. Dia akan pergi kepada sebenarnya ada sebahagian ni ada dalam Islam, ada sebahagian ni kita tolak, ada sebahagian dia seorang macam tu. Dia kena ada lalu satu proses epistemologi, satu proses falsafah ilmu untuk kita tapis. Dan benda tu sebenarnya kita kata, dalam Islam apa yang dia buat ni macam, ni mana korang nak kata Islam je betul. No, actually China buat benda macam tu. Dia tengok apa good in capitalist, dia ambil, apa bad in capitalist, dia tolak. Good in socialism, dia ambil, bad in socialism, dia tolak. Jadi dia pergi jauh.